Kakak abang, kalau datang dekat Araso, lepas tu duduk dekat bahagian tepi ni, okey, tepi ni semua, Yana nak pesan satu benda boleh? Benda ni jarang berlaku, tapi kita just nak pesan je. Kalau boleh jangan buang sampah dekat dalam air tau. Walaupun sekecil-kecil benda. Sebab apa? Sebab dalam ni, kalau kakak abang perasan lah, banyak sangat ikan yang gemuk-gemuk, yang sihat-sihat tau. So manalah tahu in the future kan kita boleh buka pot mancing ke macam tu. Jadi kita kena jaga betul-betul. Lagipun ini adalah hadiah alam. Okay. Jadi mohon kalau makan kat tepi-tepi kan ataupun dekat tengah apa, tak apalah. Jangan buang sampah dalam. Okay, kita ada tong sampah. Macam tu je. Just nak pesan je. Tak ramai yang buat macam ni. Sebab semua yang datang semua Alhamdulillah bagus-bagus. Tapi kita just pesan untuk keselamatan lah. Nampak tak tu? Ada buih-buih tu semua ada ikan. Ada ikan besar-besar tu kakak abang. Sihat-sihat, gemuk-gemuk. Okay. Jadi kakak abang nak rasa experience lain daripada lain, makan atas restoran terapung, datang dekat Araso Restoran Terapung. Mana lagi? Manja Ibu Perak. Mantap kan?